Sesungguhnya doa yang mustajab itu ada 3 golongan. Satu, orang yang kena zalim. Yang kedua, doa ibu bapa kepada anak, mustajab. Yang ketiga, doa orang musafir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata orang musafir itu susah nak menanggung kesusahan musafir itu. Maka susah hati itulah yang menjadikan mustajab doa dia. Apabila dia kena susah, dia sabar, doa dia mustajab. Dengan syarat, yang dia nak jadi poin kepada kuliah ni apa dia? Dengan syarat dia ni makan minum dia daripada harta halal. Hadis ni dia habaq kat kita apa? Dia kata syarat hang musafir doa nak jadi makbul ni kalau hang makan benda memang halal punya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila as-sama. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda adalah Nabi SAW menyelitkan di dalam syarahannya itu. Nabi sebutkan tentang satu orang laki-laki yang duduk di dalam musafir jauh. Ada satu orang dia di dalam musafir yang jauh, seperti musafir naik haji ataupun pergi perang sabilillah, ataupun dia musafir kerana taat kepada Allah. Kusut musut rambut kepalanya, berdebu mukanya dan segala badannya dengan sebab tak mandi dan tidak bersikat dan tidak bercuci badan itu. Ni musafir. Bila mai susah dan teringat kata Tuhan ada, dan angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dia kepada Tuhan, minta apa-apa yang dikehendaknya, dan berkatalah dia di dalam doa dia, ya Rabb, wahai Tuhanku, bagilah kepada hamba bagian-bagian, jauhilah hamba daripada bagian-bagian. Nabi SAW kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Nabi kata sedangkan dia ni yang duk berdoa minta tolong dekat Tuhan ni, makanan dia, minuman dia daripada sumber yang haram, dan pakaiannya haram. Baju haduk pakai ni, pakai jubah tapi beli dengan duit riswah misalnya. Dia ni yang sepatutnya orang yang musafir ni, doa Tuhan makbul ni, tak boleh nak makbul doa dia pasal benda-benda ni menghalang daripada dimakbulkan doa. Apa dia? Dia makan minum daripada duit haram, dia beli baju daripada duit haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia ni daripada kecil sampai besar dia membesar dengan duit haram. Tu tuan-tuan kita, anak-anak duduk di rumah ni, jagalah makan minum hak masuk dalam mulut depa, jaga.